Vlog. Yang penting Insta360 lah brand. Semua orang tanya PM dia beli kat mana? Kira nak anggap itu. Tak payah nak belagak, kita transit Manila dulu. Apa? Aku dapat yang A. Aku dapat duduk sebelah tingkap. Diorang semua jelly. Nak duduk tingkat leh. So, kita pergi mana? Kita pergi Japan tapi transit kat Manila sebab miskin. Murah weh. Tengok aku nak update korang letak aku dekat Manila sebab 2 jam je. Tak tahu tengok. Jumpa dekat Japan. So Manila. Next stop mana? Next stop Japan. Dekat Japan. Kau tak larat. Dekat Japan. Larat siap 4 jam 30 minit. Duduk seat ekonomi. Sakit. Tak betul. Transit sini 4 jam ke 3 jam? 4 jam 3 jam. Transit sini 2 jam patutnya. Kita sampai sana 4-5. Ada Malaysia. Asal Malaysia ke Filipin tak ada? Kenapa Filipin ke Japan ada? Mana? Ini ada satu soalan. Bila kita tak buat sini kita duduk. Ya doh, sini kita cakap tu. Saya bagi kau selimut je. Tangan kau apa tak? Sabar. So Manila ke Haneda 3 hours. 3 hours. Kalau macam tu dalam pukul 8, 9, 10 macam tu boleh sampai. Ya. Temu free shipping. Apa stop? Lagak Guys, dah sampai guys. Haneda Airport guys. Tokyo guys. Kita sampai tempat pukul 12. Tak nampak. Guys, ni kau akan bila guys, kau akan dengar lagu Japan sepanjang jalan. Japanese airport guys. Oh sejuk mat. Sejuk mat. Pakai baju Melayu je kita mat. Ini free wifi kan? Free wifi lah. Haneda Airport free wifi. Nak call family jap guys. Sekejap lagi aku update balik guys. 12:01 Seiko. Mana sih? Smoking area sini. Smoking area. Ya nanti kita dah boleh keluar dah aku rasa. Guys, benda ni guys, apa benda ni? Ujian kita dekat Japan tadi nombor 1 apa? 3 jam dekat immigration, 3 jam setengah. Dekat immigration. Kedua, nak cari smoking area pun 10 minit. Banyak tanya. Itu ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, kita nak cari charging port. Dah jumpa dah tak nak gerak lah. Ya, malah nak gerak. Sekarang pun dah pukul Sekarang pukul 4.02. 4.02. Dan yang terakhir, yang keempat, benda ni Sadi terus tak boleh buka. Tak boleh buka. Tak apa, kat sini luggage memang murah. So kita orang akan beli luggage baru untuk dia. Bukan, kita orang bukan, dia beli sendiri. Dia beli sendiri. Yang penting dia beli sendiri. Kita orang tolong carikan. Janganlah kita yang keluar duit untuk dia. Tak tolong. Guys, datang Japan jangan lupa beli. Oh, ini Ocha.
Green tea. Macam mana semua? Reduce body fat. Ya. Reduce body fat. Sesuai untuk aku yang Nak diet. On. Tak boleh. Benda dah loose. Ni elok. Yang ni dah loose. Aduh. Dia jam kat situ. Tak boleh nak buka. Tapi ya tu, airport dia orang tak jaga sangat. Calah. Iwak tu baru saya datang ni. Stiker Insta360 aku dia orang nak curi ke siap. Ni bukan brand ni. Kalau pakai Lagi okey aku rasa. tak. Kalau zip kau nak buka macam mana? Kau try yang macam ni, kau paksa yang tu buka. Oh, right. Tak tak tutup tu. Pisang lagi. Oh, tak kena beli strap lah. Macam ni kau pecah kena macam ni. Yang ni tak ya pakai strap. Tak mesti ada jual strap kan dekat Lawson. Tak tahu. Aku tadi jalan Lawson aku tengok makanan je. Aku lapar tu. Cuma you makan. Tak nak gerak sebab tengah cas. Sekejap, 80% aku at least 80% kot. Aku baru 70 tu. Tunggulah. 70. Tak boleh sial. Nampak ni. Guys, sial lah guys benda ni. Bengang ke tak? Dah lah beli mahal-mahal. Dia nombor 8 tu kan. Dia boleh nombor 8. Dekat nombor 8 sebenarnya. So dia 88. Dia tak boleh tekan guys. So tak problem. Masalah. Dekat Japan lain kali. Apa moral of the story, naik Japanese airline. Ya, betul. Minimal Malaysia Airline. Jangan pakai Filipin. Tapi Filipin punya makanan super sedap. Sedap tu macam tu. Dia cakap kan masa tengah dah nak tidur kan dia datang. You want rendang, beef rendang with rice or fish flavoured rice? Aku confirm lah ambil beef tapi aku pelik. Fish flavoured rice macam mana tu? Nasi perisa ikan. Dia scrubber. Aku tak tahu nak beri pula apa benda. Tapi semua orang Filipin cakap bahasa English sama je dia punya slang. Macam Tagalog dia sama je. Ya, tengok muka stres lah. Suka tengok muka dia stres. Tak boleh buka tau. Kita dah tak mengantuk sebab berapa jam kita tidur dah? Banyak lah. Dari 3 jam. Dari KL ke Manila 2 jam. Dari Manila ke Tokyo tidur. Ini sekejap lagi kita nak naik Shinkansen. Nak pergi Osaka. For the first time yang kita naik bullet train. Itu tidur lagi. Tak boleh dia kena buat juga. Ya. Dia tak boleh tidur, dia kena buat vlog. Nanti aku set up tripod. Siapa lah. Okay lah. Jumpa nanti lah. Ni tengah saja nak update korang. Tengah koyak sekarang ni guys. Celaka je man. Nampak gua mana? Saja update je. Tengah tunggu, tengah charge ke, tengah charge. Jumpa korang nanti. Dah sampai Osaka. Shin Osaka. Ya 14 Celsius je. 14 Celsius. Buat live tu. Oh live. Gila lah. So sekarang kita nak pergi ke Airbnb. Berapa kilometer lagi? 6. Dah cerita lah. 6 kilometer. Shin Osaka. Shin Osaka. Shin Osaka. Nak pergi ke Airbnb tapi jalan dia cantik mak sini. Nampak. Nice tu vibe. Lain. Nanti mungkin kita datang petang sikit untuk jalan. Sekarang ni fokus sebab kita dah barai. Boleh je isap pot tengah jalan tau. Tak boleh. Itu dia kata kan no smoking. Jangan buang benda tu je. Tak boleh. Ya. Ya. Ni tak sabar nak isap pot je.
Masak Guys, pot. Sini ada kimochi guys. Tapi mahal tu. Ni sekarang kita nak ke Airbnb sambil jalan-jalan kan? Sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Masukkan mana-mana yang ada. Gaya kombi ni ada mesti. Ni tak kat hamba lawa tu. Mesti betul. Bantu bawa Fiat dia dari sini. Diorang masuk ikut sini tu. Mana nak tahu je. Jalan tutup guys. Dia ada train nak lalu guys. Oh tu. Oh nampak. Kimi wa boku ni. Pulak muka aku sekali. Ya, Dia tak ada tengok muka ni. aku. Comel sial, kecil gila tu. Clean Osaka. Kalau kita buka mana, clean Selangor. Dekat Malaysia tak ada Ni McD, tapi Malaysia tak ada McD yang ni. Try. Teriyaki buat. Chicken teriyaki. Cuba ni. Bau dia. Sedap. Chicken teriyaki. Hari kita terlalu awal. Check in Airbnb pukul 3. Sekarang baru pukul 11. Lama lagi. Dah rimas lah pakai baju Melayu ni dari semalam. Tak mandi lagi. Tapi train kan tak boleh nak live. Tadi ini nak pergi beli power bank. Dah beli, Power bank dah beli. Lepas tu at the same time nak beli Buat vlog. SIM card. Sumpah SIM lah card. Go McDaniel. Sekarang SIM ni card nak Japan. pergi check in. Tapi ternampak benda. Aku tak boleh pegang duit tu. Tapi okey tu. Beli baju. Vans, diorang beli Vans eksklusif. Vans eksklusif T. Hanya keluar dekat Hanya keluar dekat Japan sahaja. Betul? Betul? Setuju? Setuju? Limited ke? Limited. Itu yang penting. Aman dengan dia. Orang Malaysia Aku tak tak ada. beli tu. Orang Malaysia jarang jumpa. Nak cakap tak ada tak mungkin lah kot. Adalah tapi Mesti ada yang beli. Mesti ada. Tapi dia saya tak tahu nak ada design dia. Hari ni total jalan 8 km ada lebih. 10. Lebih start daripada ni airport Start dari airport dah berapa? Haneda. 15 km ada kot. Ada. Hari jalan kaki je. Macam nak hujan tadi. Oh macam hujan lah. Nasib baik aku bawa bayu. Tak ada, kita dah sampai rumah. Orang Dah. nak check in. Ingat girlfriend kau lagi lah. Bye. Tahu, Aku buat tour rumah aku lah. Oh shit. Ace Pro. Nak masuk pakai paskut je guys. Aku buat tour lah sikit untuk rumah aku ya. Lift PPI. Lift PPI. Kecil lift dia. Lift PPI. Oh dah tak boleh masuk lah. Lift sumpah sempit dia nak mampus. Sempit bodoh. Lift PPI kan. CCTV lah. Tingkat Dah 7 lain. je. Ada balcony ke? Tak tahu lah. Tak ada. Tapi tengok Check balik. kita sujud. Aku lama sangat tak pakai duduk. rooming. Kau ada pilihan kau nak pakai rooming. Asyam bau Kau nak pakai rooming atau Jalan-jalan. Asyam boy. Dan di luar ni isim dalam is kita punya Apa? 40 5 apa sih 5 lebih 408012. Tak ada kan? Salah. Sama je aku nak. Lupa masuk. Bodoh lah aku kena buka. Mana? 0408 04. Jap. mana dia betul. Rumah aku tahulah bang. Kita tinggal lagi. Kita boleh bawa. Kecil rumah. Ojamashimasu. Oh shit.
Ojamashimashou. Ha? Boleh lah. Ni je. Oh, ada balcony, ada balcony. Ada balcony. Ada. Sumpah lah, ada balcony bro. Tak tahu macam nak buka ah. Oh ni. Salji kau kena datang ambil ni lah, Disember je dengan Januari. Ya, ada taman untuk budak. Tu tak, pokok sakura. Tapi tak ada TV tu rumah ni bapak lah. Oh, tak ada TV ke? Sumpah lah. Tapi ada wifi tak? Ada wifi. Apa lah kita main game lah malam ni. Oh, tak ada TV. Buat kedekut ni. Kat rumah ni tu lemari. Ni wardrobe. Oh, wardrobe. Tengah nak cari ni duk. Mesti Mesin basuh ada, mesin basuh. Ada, rumah aku ada. Sini. Rumah kau Rumah aku ada. Rumah kau, Ni rumah kau. ni washing machine. Oh, guys. Towel aku dah sediakan. Ni tandas, ni mandi, ada bathtub untuk orang. Ya ada. Boleh. Ini mandi bogel mamai Oh. baik. Doni je. Telah. Ada shower untuk orang ya. Ya. Aku dah sediakan untuk kau. Mandi bogel ramai-ramai. Ada peti ais. Ini ada aman. Kita masuk. Ni tandas untuk buang. Yang tu tandas untuk mandi. Daripada So Tokyo itu ke update Osaka tour tu bilik aku. So nanti jumpa nanti. Babi kita bos nak tokin lepak-lepak sial dulu. semua. Bye. Mana? Ohayou gozaimasu. Sejuk. Ohayou gozaimasu. Dah pakai kita spinara. Try tunduk. Tak tunduk pun. Tak boleh sentuh kan? Tak boleh. Kau tak boleh bagi macam ni lah. Tak boleh. Ni marah. Try kat situ. Oh, dia lompat ah. Ni kan dekat belakang fence tu. Try tundukkan dia orang. Dia halau macam Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu.
Sekali. Oi, saya mas. Oh, tak nak lah. Tak nak, Dah tak bosan nak. lah. Tu makanan. 200 yen. Gaduh nak ni. Dia datang. Ya. Kau ada satu sen. Hello. Ya saya. Kau ada satu sen tak? Ada. Nak ada. Bodoh tak nak beli makanan dia. Nak beli lah. Tak ada. Sangat tu. Dia tengok. Mas. Payahlah mas. Ni dapat 200 ni dia tajam. Bahaya. Gaduh. Gaduh ni. Satu tak tanduk, satu ada. Muda lagi tu. Dia tajam siap tanduk. Dah bosan. Bosan lah. Ting. Ui, sejuknya. Kau tak? Aku Dia tunduk lah. Baik tu. Man. Jangan lah. Sampai dah bukan main center. Ui, beratur mat. Alamak. Tak payah kalau dah beli nak bayar. Dia lalu sebelah sana. Koraidon. Ke kita masuk Nintendo dulu? Nintendo pun baik gak tu. Hari ni hari ketiga. Kita pergi Keempat. 3. Aku suka 4 lah. Hari ni hari ketiga lah. Dari ketiga kita kat sini, bukan dari kita gerak. Kita kat Ini hari ketiga Hari ni Khamis dekat Japan. Pergi Kyoto. Mana punya idaman Kyoto. Okay. Ada Aziaz kan? Hello. So kita orang kena jalan dalam 1 km 14 minit. Dari sini pergi Nakanoshima Station. Sejuk lagi tu kat sini pagi-pagi. Dia dah sejuk tu. Tapi outfit check. Aku pakai sandal dia ni. Kaki sakit. Kaki dia dah sakit, kaki dia dah injet. Outfit check. So Outfit check. check. Sweatshirt, cargo pants. Oh, sekarang kita kuat minum air gedegang kan kat sini. Sedap tu air gedegang dia. Guys, perjalanan kita orang agak jauh sikit. Ni BMI tu. Ni Yang tu bukan. Yang Oh, nak yang kurus pekat tu tu kan? Ha. Bukan ni. Tak ada. Tak ada kat sini. Ya. Yeah. Oh shit. Ni kuat minum green tea dah sekarang. Japanese people tu guys. Green tea dia cari green tea yang kuruskan badan. Kalau dah sehari 20k step, why not? Ya tu, 20k step tu kita setiap hari. Semalam kita pergi Nara. Jumpa apa nama datang? Berangin. Rusa. Ada ke tadi? Dia dah berangin. Okay, jumpa dekat apa nama dia? Kyoto nanti. Nakanoshima Station. Berkorang nanti lah. Aku nak kena top up aku punya kad dekat sini style tu. Ni Tashingo aku. Aiko kakak. Tapi sebab aku tak ada Apple Pay. Aku tak ada Maybank. Public Bank tak ada Apple Pay. Korang ajar Public Bank. So aku buat kad baru. Korang pakai Apple Pay. Tak pakai Apple Pay. Sekurang-kurangnya korang kena ada Apple Pay, ada akaun My Bank. Terus sokar. Washi banyak siap.
Ya. Oh ini. Aku beli kat Nintendo Store semalam. Beli kat Nara. Kawawi. Kawawi. Let's go. Okay, jumpa nanti lah. Nak tengok map. 100 lah. Bye. Video je ke? Nanti aku boleh crop. Sini tu. Ambil tau. Hai. Paling singkat. Guys, tadi kita pergi Kyoto, yang Senbontori tu. Lupa bawa kamera guys. Oh. Aku ada rakam pakai iPhone je lah. Aku lupa bawa kamera aku guys. Kita orang sewa yukata. Ya tu, Lepas tu sewa pergi- yukata guys. Nanti aku ada post-post sikit lah dekat dalam ni. Aku bukan post, aku edit masuk sekali. Kita orang pergi 1000 Gate Tori apa? 1000 Gate. Japan. Dia Senbontori lah. Sebon Tori ya. Ramai tu. Macam mana nak back to normal kan? Sekarang kita nak pergi tengok pagoda. Pagoda dekat Kyoto. Naik train. Sekarang udah naik train balik. Dia cakap. So ni perjalanan kita dalam 28 minit naik train balik. Jom. Di pagoda ni, Toji Temple. Jom. Tu Toji Temple. Kita akan turun dekat Bukan. Kita sekarang kita nak turun dekat Nampak macam dekat Shichijo Station. Tu. Lepas tu jalan. Serius tak? Macam dah dekat ni. Taklah, kita nak turun Kiyomizu Macam dah dekat ni. Gojo. Tengah tengok ni. Nak pergi Hokkanji Temple kan? Tengah tengok map. Ni. Kalau kita turun kat Kiyomizu Gojo, 240 meter je jalan pergi Toji Temple. Kalau dari Fushimi Inari ni, cuba tengok dari sini. Sebab kita macam dekat Macam dekat tapi Ya, kita cuba tengok. kena naik juga. Sebab ni lah. Boleh tahan tu. Ni. Asyik. So Ya. kena naik train juga nak. Arigatou gozaimasu. Malu tu man. Kat mana tu? Jatuh dek kau man. Jatuh pun malu eh? Sampai kena tegur dengan Jatuh malu. Bantu kita sebangga dengan culture Terima kasih. Aman careless sama. Tu lah, careless Kau Aman. keluarkan duit kat ni patut lah. Tak dalam dompet tu. Oh bukanlah, ini Toji Temple. Kita nak pergi ni, Hokkanji Temple. Kanji? Temple. Tak ada dalam gambar. Tapi ni macam tinggi je tu Ji. Macam tu Ji. Tengok yang Hokkanji Temple ni, Yasaka Pagoda. Ni yang kita search kat ni. Toji Temple. Nak bawa sampah dekat mana? Nanti ada tong sampah kot. Tak boleh bawa masuk tu dalam train. Ni Toji Temple. Nak Oh ya. Toji Temple. Cantik. Nak ni ke nak pagoda tau? Kita cari yang paling dekat dulu. Toji Temple. Toji Temple. Kita jalan kaki dulu.
Sebab nanti nak patah balik lagi kalau kita nak pergi Toji Temple. Lebih satu-satu dulu. Lebih kurang lah 26 minit, 23 minit. Macam dekat macam ah. Kita jalan kaki pergi Oishibashi Subway, Tu nak terus naik train macam mana? perjalanan jalan kaki naik berapa kilo? Jalan kaki 13 minit, 800 meter. Dekat lah sekilo ke. Jom jalan. Let's go. Jalan kaki je. 它不是神物河，它就是河牛， Asyik tersampah. 它就是开进那个锅。 Guys, every single school duduk kat atas ni step. Dragging the Aman lepu. Konnichiwa. Dia dah penat, dia dah kenyang. Ramai pula. Mak segan tu. Atas sekolah ke? Tak tutup siap. Kita dah sampai Toji. Toji Des. Toji desu Kyoto. Toji Des. So sekarang nak pergi Toji Castle. Toji Pagoda ke Toji Temple? Temple. So kena jalan sikit sampai tempat tu. Baju pagoda yang sama ni korang pakai kan? Sini lah sausul dia. 400 meter lagi. Straight je. Pasal nanti turn right. Belok-belok. Bateri lah sikit lah. Pantik tu lupa tutup sangat. Sedap kot. Masak rendang saya dekat Japan. Dia nampak sampai dalam tu. Tak dalam pun. Nampak tu kaki dia jejak. bangau, bangau. Burung mati. Bangau, bangau. Mengapa engkau bangau? Main entrance dia. Sumimasen. Ini diorang tengah buat benda untuk 13 hari bulan, ada festival kat sini. Sakura Festival. Jom jalan sana. Let's go. Boleh pergi sana. Dia yang ni sebab dia pentas dia nanti. Aku rasa nanti ada orang menari kat dalam tu kot. Geisha. Geisha. Start saya Geisha. Ni temple. Ni kubur ke? Ini. Yang dan dia halau setan tu. Semayang. Tak boleh masuk sana. Oh, tu lah turis. Oh, kena bayar ke? Tanya dia. Besar tu. Ni temple apa tu? Lama siap. Kayu dia tepi. Ya tu. Dia suruh jalan pergi belakang beli tiket. Beli tiket. Situ ada lagi. Ni rumah aku rasa. Rumah Uchiha ni guys. Uchiha. Clan Uchiha masih lagi. Bukan, aku rasa ni rumah kudu lah. Oh, kudu Sebab kudu besar agak aku gili. Ya. Ini kan apa? Dia kahwin dengan yang happy marriage tu. Apa nama dia? Lupa. Aku lupa dah nama dia. Cantik. Kena bayar sini. Dia tu kuasa dia paling kuat dah. Museum lah kira. Masuk dalam kena bayar kot. Memang kena bayar masuk dalam. Osaka free je. Sebab dalam tu kita nak masuk dalam, nak tengok pagoda dia bagai tu. Nak kita tengok asal-usul baju pagoda ni. Baju pagoda.
Tak letak kat bar dalam. Dah sampai destination guys. Hati-hati ya nak. Ya, ni datang malam dulu lawa. Tapi kita malam banyak tempat lagi. Nak Made in Japan. Nak singgah? Boleh? Jom singgah. Ya, masuklah. Ni famous Kyoto Temple tu. Banyak orang makan tu. Bau wangi je. Ni temple dia. Ni tempat sembahyang. Oh ya? First pray at the main hall. After that you are free to take photos. Ya tu vibe wangi sia bau. Bau apa? Bau roti. Bau daging goreng. Mesti pelihara lagi tak kena bawa kat Hiroshima. Hiroshima jauh dulu dari sini. Sebaya tu pelihara lagi. Mesti Hiroshima punya apa? Hilang kan? Ni becak dia. Mahal tu ni. 三轮车跑得快。 Indah. Macam basikal. Ya tu. Bagus tu. Sengaja ni. Mana? Kakak ambas sikit untuk Voilà, après il me dépêche à le boire. Jalan-jalan sikit sini pasal kita cari onsen lah. Jom. Nak mandi onsen juga. Off choice datang 5,000 kilo away. Mandi Orang Malaysia. Kau tahu mandi onsen bogel tau. Kita Melayu pakai je boxer. Aduh, kau payah sangat. Guys, tadi last clip kita orang pergi onsen kan. Guys, menyesal nak mampus guys. Man. Please pakai baju please. Please. So, kita orang plannya pergi onsen. Sebab satu hari jalan kat dekat apa Kyoto. Kita satu hari jalan-jalan kat Kyoto. Lepas tu dia asing, lelaki perempuan asing. Tu satu bagus lah.
Bayangkan aku buka je pintu. Wah, ada bulan. Bulan yang sangat bulan ya guys. Dia betul-betul tak boleh pakai towel, tak boleh pakai boxer guys. Itu macam natural punya. Skin to skin. Skin to skin. Back to back tu. Lagi pun masalahnya kita bayar 1,200 yen. 1,200 yen convert ke sini lebih convert ke Malaysia lebih kurang 37 macam tu lah. RM40 lah senang cerita. Bazir burn. Tak jadi kita mandi guys. Kita cepat-cepat keluar guys. Semua trauma guys. Betul. Tapi lupakan, ini haul selama 2 hari ni. Osaka. So hari ni aku ada beli dekat Kyoto. So kita cakap pasal Osaka dulu Osaka macam biasa aku beli Pokemon. Mesti datang Japan wajib datang Pokemon Center. Aku pergi Pokemon Center Osaka. Family friendly channel please. Okay, first aku beli kenangan pahit. Giant Snorlax tengok. Kepala dia lagi besar kepala aku guys. Ni lah teman aku tidur nanti guys. Oi, sedap di peluk dia. Ini berapa? 7,000 7,000 yen guys aku beli. 7,000 yen. And then memang culture tu kan. Aku nak beli 3 benda. Aku macam aku pergi Nintendo Shop dengan Pokemon Center. Aku beli ni Mimikyu. Mimikyu kalau korang tahu pasal Pokemon, cerita dia sedih. Dia comel juga. Belakang bising sebab dia orang buat live. Okay, dia orang buat live. Dia buat TikTok live. Acah-acah TikTok famous. Boleh follow TikTok aku. Aku punya nama sama je. Micro. Bodoh lah korang. Micro. Janganlah gerak. Jujur lah. Kalau korang tahu pasal Pokemon, Mimikyu punya cerita memang sedih guys. Memang sedih. Sayang tu Mimikyu ni. Sebab tu aku beli ni dengan Snorlax. Snorlax sedap sebab dia buat tidur. Ni taman tidur, ni collection aku. And then kalau pergi ke luar negeri, keluar negara, mustahil lah kita lupakan pasal significant other kita kan. So aku belilah something for aku punya fiancé. Sebab aku sayang fiancé aku. Cakap selamat sikit sebab aku dah pergi jauh. Macam gini lah aku. Ni deh aku beli. Aku beli cincin Milotic guys. Emas. Cincin Milotic emas guys aku beli. Total aku habis dekat Pokemon Center berapa lah? Tertipu anime je. Aku total habis so rules dia tak boleh pakai apa-apa. 14,000 yen guys. 14,000 yen aku habis dekat Pokemon Center. Pokemon Center 14,000 yen. And then aku pergi Nintendo Shop. Nintendo Shop guys. Nintendo Shop dekat sebelah je Pokemon Center Osaka. So first aku beli ni. Kalau korang main Zelda, korang tahu ni Triforce. Triforce ni dia punya main power dekat game Zelda ni lah. Yang ni coaster saja, tempat kau letak cawan kau dekat atas meja biar meja kau tak rosak. Aku beli cawan Zelda. Cawan biasa je aku beli tapi shock tu beli ni. So hari-hari kau boleh tengok ni Link. Link, lepas tu dia ada bagi Hylian Shield kat belakang. Aku beli. Tak ada bodoh. Kau masih macam aku nak rasa. Kau masih cakap macam tu lagi. Aku nak rasa sebab bazir bodoh. Ya bodoh, aku macam fikir macam tu kan. Masa aku macam tak boleh tu. Pokok public saya tak boleh. Pantas lah. Orang aku tengok hina je aku. Tak boleh tu. Bukan culture kita yang mana. Ya bukan je guys. Bukan je. Malaysia tak boleh je guys. Yang ni seorang ni terus ingat Tuhan guys.
Abang pucat dia muka dia. Pucat. Dia macam, tak boleh doh aku. Dia sampai cakap kan, dia sampai cakap, tak boleh doh aku. Dia sampai buka baju dia sampai aku tak boleh doh macam ni. Kau tahu Abang dah buka baju dia pakai Dia buka baju kan. Tak boleh doh aku, tak boleh doh aku. Dah buka baju. Pakai balik dia cakap aku nak pergi tandas, aku nak pergi tandas. At least lah aku dah bertawa tau. Macam dari ni. Yang mana beg aku? Aku ada beli lagi guys. Aku shopping sel dekat sini semua sampah-sampah. Kira ada ke atau lain perempuan lain. Ni. Sama juga rules dia tak boleh pakai apa. Dekat Nintendo Shop aku beli ni. Dia pin. Dia kena Aku letak kat beg aku sebab nampak baru comel sikit ah. Aku beli ni Hylian Shield dengan Hylian Crest. Yang ni logo untuk tunjukkan kau orang Hylian lah. Yang ni Hylian Shield. Hero akan pakai. Aku nak beli Master Sword mahal. Total aku habis dekat Nintendo Shop pun dah dekat dalam 15,000 yen. Total kat situ dah berapa lah. And then aku beli ni. Kita orang jalan-jalan dekat Kyoto hari ni, dekat area tak ingat nak pergi public tak ramai orang. apa nama yang pagoda dekat Kyoto tu? Pagoda. Apa nama dia? Temple kot. Bukan. Pagoda Kyoto. Ni kita pergi Hokkanji. Ni Hokkanji Temple dekat Yasaka Pagoda, Kyoto, Japan. Kita orang jalan-jalan kat situ, tangkap gambar apa semua kan. Yang kita sebelum kita pergi onsen tu sebelum kita pergi onsen tu serempak dengan ni Studio Ghibli punya apa ni? Studio Ghibli punya merchandise store. Terus belilah Totoro. Itu bukan semua kita beli guys dekat Kyoto. Kita metop. Aku jumpa ni guys. Aku beli kasut guys dekat sini. Ini Vans Japan eksklusif. Maksudnya hanya jual di Japan saja. Loafer, Vans loafer, kulit guys. Leather. Ini aku plan untuk pakai masa aku kahwin. Aku tak tahu aku nak pakai esok. Besok jalan-jalan nak pakai ni tak? Culture Jepun. Nak pakai ni tak jalan-jalan esok? Okey je. Serius. Macam sayang lah nak pakai. Pakai je dah beli. Kan? Dah beli pakai lah. Jepun. Besok aku pakai. Dah Aku nak pakai ni time kahwin. Tapi sebelum kahwin aku cuci lah dulu. Macam patung tau dekat dia orang punya loafer guys. aku beli lah. Nampak macam Japanese sikit lah aku kan, dekat sini kan. So apa yang kau dapat Japanese eksklusif, kau just dapat macam tag Jepun, stiker. Dekat ni aku beli kat Kyoto. Dia just benda ni lah. Dia datang dengan extra benda ni. Yang depan ni. RM30 setakat ni aku letak yang leather lah. Ni di bahagian baldunya. And then kau dapat kertas Vans. Ni aku first time tu dapat kertas Vans bahasa Jepun. Aku tak tahu apa dia tulis. Ni aku orang akan dapat. Benda mahal sini kau tak percaya. So setakat ni itu je aku beli. Pakai duit. Itu semua dia. Ini baru hari kedua guys kita kat Japan guys. Dah dekat 2,000 habis guys. Aku tak tahu aku ada duit nak buat content creator lagi tak nanti aku balik Malaysia ni. Aduh. So itu the end of day 2. Kita sambung esok tengok kalau ada benda menarik aku akan rakam. Aku akan stay bawa kamera ni ke mana-mana. So jumpa korang esok. Setakat ni korang dah tahu apa yang kita orang dah beli. Aman pun dah beli baju. Aku ada beli baju. Jangan ambil baju aku nak. Aman. Dekat luar. Aman dengan Aaron kan beli kasut bag kan. Aaron beli kasut aku ada beli baju guys. Baju Vans juga. Aman beli tee Vans. Japan eksklusif. Keluaran Japan sahaja. Guys, aku beli Vans baju Vans Japan eksklusif. Nampak logo Vans dia macam ni kan? Belakang dia. Konbanwa. Konnichiwa re. Konnichiwa. Re. Re-san. Oyasumi. Dia komen je. Vans Japan eksklusif. Money gone desu.
Money gone desu. Money gone desu. Nanti kau cut. So, everything everything lazy. Oh, mental pusat is lazy. duit aku banyak habis kat benda-benda macam ni lah. Benda aku minat lah. Tapi at least aku enjoy lah my time here. Aku beli barang aku minat. Pokemon, Vans, Nintendo. Ruginya Nintendo Switch tu tak keluar lagi masa aku datang sini. Nintendo Switch tu tak keluar lagi. Kalau tak aku dah beli dah. First day aku dah beli kalau ada Nintendo Switch tu. So jumpa korang esok. Kalau ada benda menarik aku akan rakam. Tak ada kita tunggu. Kita pergi Tokyo lah. Sebab plan kita orang untuk stay sini untuk beberapa hari. Dan kita gerak Tokyo. And then Tokyo kita akan stay dekat Manila 1 malam. 1 hari juga 24 jam. Kita stay kat Manila 24 jam. Lepas tu baru balik Malaysia. Jumpa nanti guys. Nak aku story dah nak. Hentai. Hentai. Warna lain sebab dah pecah. Kena senyap sebab semua tidur lagi. Tripod pun pecah juga. Bukan tripod apa man. Ya, tripod kecil aku. Ingat untuk tripodnya pecah juga. Pakai yang besar. Nak tengok apa aku beli hari ni. Selama ni aku beli luggage baru semata-mata untuk letak merch. Aku punya Snorlax, hadiah, kasut anak. Ini kasut aku. Kawan aku kirim coklat daripada sini. Zelda punya barang. Pasal aku ada beli ni Smisky. Comel duk benda ni. So aku ada ni Chikawa. Apa tahu rumah dia untuk adik aku. Jam Made in Japan untuk adik aku. Miyata untuk tunang aku. Ni RX-7 untuk sendiri. Tunang lagi banyak dia aku. Nah. So sebenarnya hari ni the last day. Kita dah keluar daripada rumah ni. So aku nak pack dulu. Aku punya extension, charger semua nak masuk dalam. Bukan yang ni. Aku ada lagi satu kecil untuk baju-baju. So aku masukkan dekat situ lah. Dah tak ada ruang sangat. Aku ada slipper. Slipper nanti aku masuk dekat situ. Banyak sikit buang kat situ.
hujan, so aku nak pakai aku punya sweatshirt. Cuaca hari sejuk. Baju tidur. Yang dua ni aku rasa aku masukkan dekat dalam bag sebab aku boleh charge. Flight kita orang sebenarnya esok pukul 1 pagi, tapi kita check out hari ni daripada Airbnb ni. Isi-isi jangan buang, sebab kenangan tu je. Bawa balik Malaysia guys, bawa balik Malaysia. Semua nak bunyi. Okay. Aku buat proper haul dekat Malaysia nanti.
hujan tu kat luar. Tokyo sejuk gila tu. Tapi bagi aku lagi suka Osaka banding Tokyo lah. Banyak hybrid aku perasan kat sini. Banyak gila hybrid. Mercedes. Aku rasa Tokyo, Osaka punya kereta lebih unik daripada Tokyo ni. Semua orang pergi kerja. Dalam luar sejuk lah. Nak. Nak. Oh nak. Berapa dah tu? Ini dah siap lah. Buat lagi. Awal lagi. Sebab tu aku senyap kan. Mana dah bangun tadi. Macam tengok awal lagi. Sana aku tengah rakam. Nanti aku cut sini, jangan risau.
aku dah siap packing. Aku dah tak ada benda nak buat dah. Tinggal tunggu diorang bangun, baru kita gerak. Tu je. Aku vacuum sikit sebab ada habuk-habuk. Limas nak jalan. Jumpa korang nanti lah, tengok kita jadi keluar jalan ke tak. Shibuya Crossing guys. Seram siap. Ya, sama. Tebal. Akhirnya sampai up garage main utama. Nampak steering murah, aku beli tu. Sekali jenis exhaust ada jual kat sini. 119,000 yen. Tak tahu berapa. Tak pandai aku convert. Ini murah, 8,000 yen. Ni Volkswagen Racing. Bagus tu. Ni stock muffler tu aku rasa. 5,000 yen. Datang one set tu. Aku tengok kalau ada aftermarket muffler yang kecil kan, biasa untuk KK tu kan, mungkin aku beli kot. Ni aku nak cari steering kan. Oh, ni ada anti-roll bar, STI punya intercooler, radiator tu STI intercooler, 29,000 yen. Around 30,000 yen lah, 30,000 yen. 1,000 macam tu. Oh, turbo differential. Aku tak pernah sentuh natang-natang ni. Aku tahu Brembo, Tesla punya, Nissan nya. Ni 4-port BMW cover. Tu pun dah 13,000 yen. Oh, ni jual seat side mirror. Aku troker dulu guys. Nanti kalau aku jumpa apa-apa aku nak, aku tunjuk kat korang lah. Kalau aku nak beli lah. So sekarang kita dekat Manila. Dah buat tu. Kita baru bangun tidur. Now 5:30 PM dekat Manila. Sebab transit pukul 11 lama lagi. Aku main yang Google, dia ada tangkap Pokemon feature. So aku main benda ni dari tadi. Transit kat Manila patutnya kita balik hari ni. Tapi sebab Perdana Menteri China datang Malaysia, so flight kita kena delay lah. Now kita kat Zeus Coffee. Dia cakap Zeus Coffee datang daripada Philippines, so dia dengan sebelah hotel kita pula. So now kita nak jalan-jalan di mall bagai-bagai, tapi kena jalan dulu lah, tengok macam ni. Tengok semua lapar lah ni kita orang ni. Aku nak buat haul tapi aku macam takut nanti tertinggal-tinggal barang kan. So better aku buat haul dekat Malaysia nanti lah. Aku ada beli merchandise untuk mak aku dengan bapak aku, souvenir. Dah tangkap Pokemon kat Google guys. Dia tangkap 151 karakter dia. Macam ni kan. Dia senang tau sebab dia ada bagi hint. Dia selepas Dratini, sebelum Dragonite. So Dragonite lah, senang ke? Kat sini ada Zeus guys. Ada Zeus kat Philippines Manila. Nasib baik PayPay boleh bayar kat sini.
Ha? Nasib baik prepay boleh bayar kat sini. Okay, jumpa korang nanti. Aku sambung tangkap Pokemon aku. Lepas nak minum sekejap. Kita nak berjalan kaki pergi mall. Next stop mana man? Next stop mana? Malaysia. Balik Malaysia. Balik. Aku tak suka lah dekat tempat ni. Balik. Babi. Tak nak Filipin ni. Susah saya makan. Tak nak makan babi. Oh, goblok. Ni balik. Aku dah bengar. Japan rindu tapi aku dah bengar tempat ni. Dia dah panas. Kau je Japan. Makan kat KL terus tak? Macam jimat sikit. Tunggu Fia ambil kita lah. Lah Fia nak ambil kita tu kan. Sempat kot. Mamak. Bawa, aku nak rasa nasi goreng ayam. Nasi goreng? Nasi goreng ayam. Kalau mamak kita pergi terus lah Ninja. Lagi goreng ayam lah. Ninja tu lah. Ninja buka belum lah? Dah. Petang. Mami makan tengah hari petang tak syok lo Ninja. Dia tak syok. Ke Sadam okey lah. Sadam ni Sadam KL jam pula. Kau nak ni dekat kepung kan? Air putih tak nak? Ambil lah kalau kau nak. Orang kaya kalau kau nak. Sini nak boleh masuk kat sini. Tahu boleh muat tak? Kalau boleh muat masuk lah. Ambil lah. Tak muat. Check out dulu. Check out. Kita gerak. Sabar je. Okay, kita dah sampai Malaysia. Thank you Pia. Thank you Pia. Jauh penat dah perjalanan. Dah sampai Malaysia, dah selamat. Nanti balik rumah kita buat unboxing barang-barang. Dah peluh dah. Ya, Dekat tu. Japan tak perlu pun. Dekat Japan tak perlu 20 sah. kilo jalan tak lah. Dekat dalam flight kan Captain cakap Malaysia weather will be like 30 degree Celsius. Dah 33 angin 30 je. 30 lah. Dah murung dah aku. Dekat Japan 10 je. 33 lah. 33 lah. aku dengar 30 tu. 33. Iwak Manado. Thank you Pia. Bawa kita pergi makan Pia. Ya ni. Mana ni? Macam-macam nak kontrol. Filipin ada zoo. Mana Pia? Tapi tak sedap kan air dia. Kau nak makan Biasa-biasa. mana? Kontrol, bukan kontrol. Kat McD je. Medi. Dah muak ah. Okay lah, bye. Bye. So, ini dah beberapa hari selepas aku balik daripada Japan. Ni luggage nombor 2 yang aku letak semua merch dengan souvenir. So, buka. Ini favourite aku, Mazda Miata. Aku beli ni untuk aku dengan tunang aku lah. Dan ni Snorlax official Pokemon, beli kat Pokemon Center. Snorlax, peluk sikit. Ni aku simpan dalam kereta. Ni macam plastik dia, ni official plastik Pokemon. Aku simpan. Ni tak perlulah, ni plastik biasa. Ini extra 2000 yen. Aku beli bag ABC Mart. Kalau korang tahu ABC Mart, sebenarnya dia macam JD Sport dekat sana lah. Dia jual barang macam barang Vans, Nike, New Balance, semua tu lah. Ni kasut-kasut kawan aku, dia tumpang kat luggage aku sebab dia tak ada ruang. So ni nanti nak pulangkan dekat roll. Okay, so sebelah sini dah kosong. Sebenarnya aku ada beli kasut dengan kasut ekstra, 2 kasut untuk tunang aku. Aku dah bagi dekat dia. Okay, Kurumi untuk adik aku. Nanti aku nak pergi rumah adik aku, hantar. Ni Mark Zelda. Ni aku nak simpan lagi nak pakai.
Kasut Vans, loafer, Japan exclusive. Aku ingat pakai untuk kahwin tapi tunang aku cakap tak lawa. So nanti ada masa aku pakai. Mimikyu. Mimikyu daripada Pokemon Center. Ni aku nak simpan untuk collection rumah aku nanti. Jam emas adik aku minta. Ni coklat ni sebenarnya kawan aku yang minta. Nanti aku nak bagi kat dia. Simpan dalam plastik nanti. Ni plastiknya boleh lah ni. Mantap. Coklat-coklat daripada 7-Eleven Japan. Dia kirim. So aku belikan je lah. Sebab dia ada kirim duit sekali. So ni coaster, Zelda coaster. Ni untuk letak cawan atas dia lah. Daripada Nintendo Shop. Ni souvenir. Ni aku ada beli untuk aku, diri aku lah. RX-7. Buka je lah sekejap. Tapi Ren, kau asal beli RX-7 lah, tak beli Honda ke apa kan? Sebab mahal. RX-7 ni salah satu dream car aku juga lah. RX-7 FC. FD tetap dalam idaman, tapi FC ni dia jenis boleh buka dia punya bonnet semua. Macam ni tadi aku buka. Tak apa. FC RX-7. Kotak dia nak simpan sini. And then ni cikawah dapat daripada yang mesin pusing-pusing tu, bola-bola tu. Aku sebenarnya banyak beli mainan tu daripada apa. Nampak dia macam tu. Macam ni kan. Simpan nanti aku letak dalam ni. Ni nanti aku nak bagi kat kawan-kawan aku. Aku beli ni macam ni untuk dia orang. Kan. Jadilah. Ya, sini banyak gila receipt. Kalau orang nampak kan, receipt ni aku simpan sebab kenangan Japan. ABC Martnya ni lagi. And aku beli ni, panggil apa ni? Smiski. Aku tak tahu dapat Smiski apa ni. Jom kita try buka jom. Smiski. Benda ni sebenarnya dia bukan apa, patung-patung bodoh je. Tapi sebab dia comel. Pisau. Ya guys, aku balik Malaysia sesama. Walaupun Malaysia panas, aku tak tahu kenapa aku beli sesama. Sebab Smiski ni dia ada work series, bathroom series, gardening series. Aku ambil yang work series. Tengok kau dapat. Tak semesti dalam kotak kau nampak yang dapat yang macam ni tau. Tak semesti dapat yang macam ni. Dia ada macam-macam jenis lagi. Tengok kita dapat yang mana. Aku boleh start buat collection Smiski kalau aku selalu pergi Japan kan. Dapat pengajar cikgu.
Aku dapat teacher. Buka dia punya ni protektif dia. Buka. Cakap, man, aku letak dekat sini lah macam. Hey. Tengok muka dia. Hey. Sebelah jeraci aku kan. Hey. So mostly benda-benda macam ni. Aku ada beli steering kat sana. Steering emblem. Dia bukan momo atau apalah. Pen. Ni daripada kayu. Real wood. Okey lah kan. Real wood. Untuk kancil boleh lah ni. Tapi aku tak nak pasang dulu sebab kancil masih ada problem dia. Aku nak settlekan semua problem dia dulu, baru aku pasang benda macam ni, lawa-lawakan dia. Tapi ni memang khas untuk kancil sebab ni kecil, saiz dia kecil sangat. Macam tangan aku kan. Thank you korang tengok video ni sampai habis. Walaupun video ni raw, uncut and hamba. Jangan lupa nak subscribe, like and share. Jangan lupa komen sekali weh. Aku nak tahu korang punya komen tu pasal video tu lah. Edit video ni Diorang yang apa? Supervise. Yeah. Nampak tak korang? Nampak. Macam ni pun nampak orang lah. Dekat sana aku pakai Malaysia. Balik Malaysia dah buka guys. So Part yang garu-garu tu, tilam tu tak betul. Tilam tu gatal. Tilam tu ada kutu tu sebenarnya. Kotor tu. Dah macam ni outro je. Bye. Jumpa korang next time. Kalau kita datang balik Japan, kita buat lagi. Buat lagi. Kita buat lagi. Tapi yang penting Japan. Ya, Japan ni. Osaka. Osaka. Bye. Ciao.